Guys. Assalamualaikum. Wow, kau tahu tak? Aku macam dapat banyak gila message daripada kawan-kawan, daripada followers. Macam, mana kau pergi? Guys, sabar, okay? Aku tak boleh nak buat posting sebab yang tahu-tahu je lah, okay? So, hari ni kita komen sikit lah. Saja, lama tak buat konten kan. So, aku terbaca pagi tadi pasal, sebenarnya nak buat pasal pagi tadi cerita ni, tapi sebab busy kan, tengah kerja, so macam takkan nak buat time kerja kan. So baca pasal drama mak dengan anak dengan bapa kan. SPRM kena ada pemantau, kena ada nak usulkan pemantauan kepada SPRM. Okay, dia punya analogi simple guys. Okay, analogi dia macam seorang pakcik, okay, dekat kampung kan. Dia beli ayam, dia ada reban. Okay, dia ada reban ayam. Reban ayam ni, dalam reban tu ada 10 ekor ayam. Okay, 10 ekor ayam. Lepas tu ada 2 ayam betina yang bertelur. Alright, okay, follow me. So, reban ayam, ada 2 ekor ayam betina yang bertelur. Tiap-tiap hari dia bertelur, tapi bila pagi tengok telur tak ada. Okay, tak ada telur. So, dah lah tak ada telur. Hari-hari tengok tak ada telur. Patutnya betina tu akan bertelur, tapi tak ada. Okay, fine. Lepas tu, dia kata macam mana nak buat ni? Tak boleh ni, kita kena pasang pagar baru. Okay, dia pun buat pagar. Okay, ni pemantau ni. Pemantau kan, nak tutup pagar kan. Tak nak bagi orang masuk kan. Dah buat pagar ni, dah buat pagar. Besok pagi bangun, buka pintu pagar, tengok, telur tak ada juga. Aduh, yai. Telur tak ada juga guys. Kenapa guys? Sebab dalam relau tu, dalam reban ayam tu ada biawak. Siapa biawak tu? Korang fikir sendiri lah kan. Kalau dalam reban ada biawak, kau bubuh lah dinding macam dengan Great Wall of China pun kan, telur tu akan tetap lesap. Okay guys, sila air bulan dengan ayam-ayam sekali kena sauk. Okay, tak payah tunggu orang luar pagar. Dalam pagar tu, dalam reban, dalam relau tu sendiri yang akan sakan. Okay, so apa dia sebenarnya kan, yang kita nak beritahu ni? Inilah dia sandiwara. Okay, ini semua wayang kan. Bila nampak keluar macam ni, dia nampak ni peluang nak wayang. Dia wayang kan. Anak dengan bapa sama lah kan. Kita tak nak name lah. Aku penat. Aku tak nak sebut lah. Kalau aku sebut nanti orang 14 weh. Report, polis report 14 weh. Negeri kita ada berapa? Kau fikir sendiri. Okay, aku tak larat. Okay, aku ada kerja, aku ada anak-anak, nak kena bawa pergi hantar sekolah semua. So, kita sebenarnya, kita nak bagi pendedahan untuk orang faham. Tapi, setengah-setengah manusia ni jenis jahat. Okay, jenis jahat, jenis perut busuk, jenis perut hijau. Orang Kedah kata perut hijau. Mereka ni memang jenis, kalau bahasa simple, nak haram jadah. Okay, mereka ni jenis nak haram jadah. Okay, tapi tak apa, ya. Itu semua kita tolak tepi. Perjuangan kena terus diteruskan. Alright. So kalau apa-apa jadi pun, kita tunggu dekat mahsyar. Esok kat mahsyar, aku kutip je. Kan, korang kena baca pasal file Epstein tu. Okay, Epstein lah, apa benda lah, tak kisah. Tapi korang kena baca. Alright, buka, tengok, ada link dekat Threads ada, dekat X ada, baca. Alright, biarlah apa orang kata pun, korang cari masa untuk baca. Tengok file-file tu, then you will understand apakah kegilaan yang berlaku dan kenapa ada relationship between you know who, yang tak boleh disebut nama, dengan file Epstein tu. Okay, alright. Ini video pertama setelah berapa lama. Okay, aku harap korang calm down, relax. Okay, terima kasih. Saya berterima kasih sangat-sangat. Betul lah, kadang-kadang tu tengah jalan ke KLCC, orang tegur,
Rasa macam bangga alhamdulillah ada orang acknowledge. Saya seronok, saya sangat berasa besar hati. Ya, jangan malu, jangan segan, nampak tegur. Okay, senyum pun jadi lah. At least I know you guys acknowledge, you guys are in the same wavelength or the same mentality with me. Okay, insyaAllah kita akan sembang lagi cerita-cerita yang akan datang. Okay, kita sembang santai. Okay, sekarang kita sembang santai, kita tak payah. Banyak lagi fighter-fighter lain yang memang power. Okay, Cikgu Ubat semua ni biar diorang buat, diorang power. Okay, aku penat, aku tak nak. Aku tak nak kena bangun pergi pukul 3 pagi. Tolong guys. Okay, alright. It's not funny. It's not funny. Benda tu memang benda tu memang bukan tak ada apa pun, memang betul tak ada apa, tapi penat dia lain macam. Okay, so kita, sebab kita ada tanggungjawab, ada anak-anak nak besarkan, so kita tak nak sebabkan benda-benda macam ni, lepas tu terabai budak-budak semua kan, tak best. Okay, so jangan lupa apa dia, selawat. Korang tengah nak balik ni kan, ni dekat pukul 6 ni, balik kerja elok. Yang bawa motor jangan lupa, tolonglah yang duduk yang lane splitter ni tolonglah slow down. Okay guys, slow down. Motor, kereta pun, kau orang ni agak-agak lah nak masuk simpang tu, jangan bagi signal, belum tarik nafas kau bagi signal, kau dah masuk. Agak-agak lah kan. Kena tengok kiri kanan. Ya, semua orang nak balik, semua orang penat, semua orang letih kan. Aku ni baru sampai jauh gila hari ni, berjam-jam dalam kereta. Okay guys, jangan lupa selawat. InsyaAllah perjuangan tetap diteruskan. Semoga berkekalan sehingga kejatuhan. Okay, pastikan apa yang kita pilih adalah yang terbaik. Alright, guys. Assalamualaikum. Peace.